Nah, jadi kru nyanyi kau gak bisi bangau. Kurang 10 orang dengar. Kurang betul tak? Dia buka maksimal pula. Dia nak nyanyi. Kalau ning. Oh terganggu dah kita. Ni kru. Dah dak jeng. Tutup. Tak payah. Yang payahnya kita nak tutup telefon orang. Baru payah. Tengah bunyi kurut kita pun rabah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita simak ceramah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga bermanfaat. Tidak membawa masa, jom kita play bersama. Let's go. Abu kurut sadar abu kurut. Oh jangan biar tu. Dobek buruk titik pula. Apakah hukum orang yang suka mendedahkan aurat? Aurat itu kemaluan. Aurat ni dua. Dia setiap kata aurat dia ada dua makna. Makna fil lughah, makna fil istilah. Makna pada bahasa, makna pada istilah agama. Pada bahasa, aurat itu maknanya aib. Aib ni bahasa Arab, Melayu makna malu. Kenapa dia panggil aurat tu malu? Kerana bila orang nampak aurat kita, kita tahu orang nampak, kita rasa malu. Tapi kalau kita tak tahu, malu tak? Tak malu lah. Lepas tu orang yang sedar aurat dia dilihat orang, dia jadi kemaluan. Daripada ayat itu jadi kemaluan. Kemaluan. Rasa malu tu sebenarnya kemaluan. Nampak? Lepas tu dia ingat Menteri lama India juga, Datuk Seri Sami Belu. Dia budak-budak sekarang tak ada kemaluan. Maknanya tak ada rasa malu. Faham? Jadi orang yang suka mendedahkan aurat, orang yang suka tunjuk kemaluan orang. Kita pergi kabima, orang puan tak tutup aurat, kita kata, "Mek, apa tunjuk kemaluan kau orang?" Boleh kata gitu. Kerana aurat tu kemaluan. Angry Bird bukan kemaluan, tu alat jantina. Faham lagi? Alat kelamin. Kemaluan segala aurat yang wajib tutup. Rambut kemaluan tau. Jadi perempuan yang mendedahkan rambut, dia mendedahkan kemaluan dia. Termasuk anak sultan, anak raja, pembaca warta berita, bini menteri, bini ahli parlimen, anak siapa saja tak ada peduli. Mendedahkan rambut tekak, mendedahkan kemaluan di khalayak ramai. Jadi kalau maknanya tidak diampunkan oleh Allah, dia akan kena azab. Kalau Allah nak, Allah boleh ampun. Sebab orang yang melakukan pelanggaran perintah agama dalam dunia, Allah sebut insya'a azabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah nak, Allah azab. Kalau Allah tak nak ampun, kalau Allah nak ampun, Allah akan berikan ampunan bagi dia. Kita cerita ni hak datang hadis. Nabi kata gua ni simfani min ahlinna lam arahuma. Dua golongan ahli neraka, aku tak dam dengan golongan ini. Golongan pertama, pemimpin yang melakukan kekerasan terhadap rakyat. Yang kedua ni syahid kita, iaitu nisaun kasiyatun ariyatun ma'idatun mumilatun ru'usuhunna ka'aslimatil bukhti al-hadith. Perempuan yang pakai baju tapi masih menampakkan aurat. Pakai baju dah tapi masih nampak aurat, nampak perut, nampak betuk punggung, nampak peha, nampak putih, nampak tekak. Tunjuk dia aurat. Pada pakai baju, mana baju tak cukup tutup. Faham? Jadi siapakah perempuan-perempuan yang tak tutup aurat ini? Nabi kata min ahlin nar. Kalau terjemah Inggeris, member of the hell. Betul tak? Dah cakap bahasa Melayu mudah, ahli neraka. Soalan seterusnya, apakah hukum kita carikan ekor sirih ikan arwana supaya dia jadi lebar dan kohor besar? Dia ambil ikan arwana, diguting ekor. Bila guting ekor jadi kohor kemak. Apakah hukumnya? Hukumnya tengok dulu.
Ada tak memudaratkan dia? Jadi sakit, jadi cacat? Tak ada. Tak rasa apa, hukumnya harus. Jadi sakit, hukumnya haram. Faham lagi? Lepas tu kita ambil lembu, kita nak tanda lembu. Bubuk ketak, masuk subang ada nombor 0432. Nampak? Contoh Kota Baru, Kelantan. Nampak? Sakitnya banyak, sakitnya sedikit, kata ulama, harus. Padahal menyakiti binatang sengaja itu haram. Kita ambil saja-saja lembu, tong tembok tinggal biar tumbuh, haram. Tapi kita bubuhkan nak buat tanda, harus. Kerana kemudaratan itu sedikit memandangkan mudarat besar, dicuri orang, hukumnya jadi harus. Faham? Jadi dia kerak ekor jadi kohor kembang. Ekor dia bila kerak, tidak berdarah, tidak sakit, tidak cacat, tidak dikira sebagai perbuatan menyeksa binatang. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum orang yang menunjuk-nunjuk ketika memberi sedekah? Menunjuk-nunjuk beri sedekah ini belum lagi riak. Riak ni begini, talabul manzilah fi qulubina bi amalil akhirah. Kita buat amalan akhirat tapi tujuan nak suruh orang puji. Makna kalau kita tunjuk tujuan supaya orang puji, maka riak namanya. Tapi kalau kita tunjuk sedekah supaya orang ikut, bukan riak, hukumnya harus. Orang bila umum sedekah boleh datang belaka, pakat senyap belaka orang, tak gerak. Bangun seorang laki-laki ambil peti 50 ya, pak aboh supaya orang nampak belaka dan orang tiru belaka, orang pakat bangun ikut dia belaka, harus. Menunjuk itu harus. Nak galak orang lain sedekah juga. Faham? Yang tak boleh kita tunjuk tujuan supaya orang puji kita. Tu syaitan dia cerdik syaitan. Faham? Kita bodoh jadi makanan dia. Faham? Syaitan ni kalau kita dah buat amal, dia larang. Kalau kita buat, dia kacau. Kalau kita buat molek dia bunga. Nampak syaitan. Jahat natang syaitan, tang seritang. Nampak? Nampak tak? Kalau kita tak semayang, dia kata mai jangan semayang, mai nanti. Tak apa habis waktu, mai. Betul tak? Kalau hok mai apa habis tu tak mayang. Kalau kita kerah, kita pergi semaya juga, dia kucar kot lain. Kita Allahu Akbar. Dia kata niat maya garik ke raya. Kita sudahlah. Maya mula Allahu Akbar. Tak kena tu. Bibir tu tak tubik lagi akbar tu, masuk niat Quran tu. Kita pelik. Mula pulak kali. Kucar tak? Ya, kucar. Dalam kitab hadis dia datang pada orang semayang, dia kata ya fulan uskur kaza wa kaza lima lam yazkur. Si fulan, cuba mu ingat benda ni hak muda ingat tadi, cuba ingat sekarang. Faham? Hatta lam yandri hasalla arba'am salasa. Nabi khabar diri sampai budak tu tak sedar berapakah dia tidak semayang, 3 ke 4 dah. Nampak lagi? You kucar tu kalau kita semayang. Kita habis dah amal molek belaka dah, dia kucar juga. Dia nak suruh riak, dia nak suruh ujuk, dia nak suruh semaah. Faham? Dia kata demo ni kalau dalam Kota Baru lama sekali mengaji. Pasir Tumbuh 10 tahun, Pakistan 5 tahun, Madinah 10 tahun, Mesir 10 tahun, Algeria 5 tahun, Lenin Tunisia pula dah 45 tahun dah mengaji. Nak berapa puluh kitab dah dia asuk dah. Orang tak tahu mengaji lama. Ambil lah gambar-gambar dobik tu, pukul comel, buh lah Facebook. Kita pun ambil gambar dobik kitab, nak buh lah Facebook. Rindu baba. Dia main aloh, dia main. Nak suruh khabar, dia mengaji banyak, orang pun puji dia. Faham? Kana amaluhu haba'an mansura. Jadilah mengaji dia 45 tahun, debu yang ditiup. Nampak? Orang dulu ambil wuduk, tak ada guning. Takut orang sebelah dengar, kata dia rajin sembahyang malam. Tak ada guning. Biar wuduk air jatuh tak bunyi. Kita tulis dalam Facebook. Nampak? Dan tahajud. Di pagi-pagi pergi kedai roti canang. Semalam peti kuat sungguh. Pukul 3 suku barangkali. Gegar rumah hamba. Atak-atak ni berasa nak cabut.
peti gambar sendiri semaya tajuk. Nak rayak ke peti ke nak khabar tajuk. Tu semua tu mainan tang seritang. Natang setang tu. Hak molek dah amal dia nak pembur kau kan, nak suruh kita khabar, kita ngaji luruh lama, kita usupik lama, kita dobik lama, kita lah lama ngaji dengan tok guru dengan baba ni. Khabar sama kau kan. Nak suruh kunuh juga. Jadi siapa nak tanya soalan lisan? Letih dah baca ni. Ni tak jawab lagi. Ketiga soalan. Sir saja. Sir, pilih. Okay. Soalannya, setiap kali solat, imam disuruh dia solat, dia wirid tu kuat. Okey. Makan ni masih ada lagi makmum. Okey. Faham. Lepas pada semayang sunat berzikir. Okey. Sama ada kita imam atau semayang seorang. Faham? Okey. Cara kita nak berzikir ada dua. Satu dia panggil zikir sir, satu zikir jahar. Sir ni perlahan, jahar tu kuat. Lagu mana perlahan kuat? Gini. Kalau subhanallah, sir subhanallah, 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 subhanallah. Sekira-kira orang yang duduk sebelah boleh dengar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau jahar, subhanallah, 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 subhanallah. Lagu mana jahar? Kalau ada 30 orang, 30 orang boleh dengar. Kata Imam Syafi'i, aku galakkan, aku sunatkan, uhibbu, maknanya aku kasih perlahan. Tetapi jika imam itu nak ajar makmum biar pandai zikir doa, aku afdalkan zikir itu kuat. Dalam masalah makmum yang belum habis solat, imam sunat berpaling ke kanan lepas salam supaya nampak orang yang belum habis solat. Ada yang masbuk, perlahankan dulu. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia salah aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Lebih comel lagu tu. Okey, soalan seterusnya. Semaya? Masa mana doa? Lepas semaya? Nak doa ke sahabat? Saing-saing. Nak doa ke musuh boleh? Tak usah kata saing pun. Dah, boleh kan? Kita doa ke saing yang kita sama. Dah, ya Allah murahkan rezeki aku dan rezeki saing-saing aku. Biar ada gitu nimu sekor nak kaya. Biar ada saing-saing Dah, tu orang bersaing. Okey, boleh. Lagi soalan? Tidak. Yang kata makruh puasa hari Jumaat, pilih Jumaat tak ada apa-apa, Jumaat kosong. Bukan Jumaat yang istimewa dengan hari-hari besar. Okey, Jumaat kosong saja makruh. Puasa tu sunat, pemilihan tunggal tu makruh. Jangan kata puasa tu makruh pula. Makruh tak boleh pahala lagi. Faham? Pahala boleh menunggalkan pada Jumaat saja tu, situ makruh. Okey? Tapi kalau kena pada hari besar, tak apa tunggal. Faham? Lagi soalan? Okey, kita tengah semayang nak mutah. Okey, apa-apa yang mengganggu orang yang solat seperti hadas, lapar, dahaga, ngantuk sangat, nak mutah. Tengok, kalau sedikit rasanya sunat kita teruskan semayang. Kalau berat sampai mengganggu solat, tak ingat dah ke lain melainkan nak mutah saja, maka berhentikan semayang. Kau tak solat, nampak, putuskan solat, nanti semayang semula. Macam nak ketuk kan, nak kecing. Kalau rasa sikit ia nak kecing, maka sunat teruskan semayang. Kalau berat sangat nak kecing maka berhenti dulu semayang, pergi kecing, ambil wuduk, semayang semula. Kerana tujuan semayang nak ingat Allah, bukan nak ingat jambai. Lagi soalan? Kita semayang berjemaah di tanah perkuburan untuk atas wakaf atau berdusura apa, yang ada kubur. Okey, semayang di tanah yang ada kubur hukumnya harus. Yang dilarang semayang atas kubur, seperti semayang jenazah. Gini, ni tanah kubur, tanah kubur, belah ni ada mayat.
4 orang mayat. Okey, sini kosong, semaya sini pasal masuk waktu lohor, dak ada nak pergi dah kampung, faham? Harus. Yang lagi kata dilarang di semayang kat kubur, melainkan semayang jenazah boleh. Okey, gitu juga dengan kita naik kereta, naik motor, boleh tak lanyek atas kubur orang dengan motor? Dilarang syarak. Atas tanah ni boleh. Ni kubur, ni tanah perkuburan, hukum lain. Kubur hukum lain, haram pijak. Tanah perkuburan harus pijak. Kubur dilarang lakah. Tanah kubur tidak dilarang lakah. Faham lagi? Tanah kubur tak apa, jangan semayang sini. Kaki Nabi kata, aku tak berahir kau tengok mu sama dengan Yahudi, dia semayang atas kubur. Faham? Lagi soalan? Ya. Waalaikumsalam. Apakah amalan yang akan diperkukuhkan selepas amalan solat di akhirat? Amalan nombor 1. Oke, terima kasih telah menyimak tazkirah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga bermanfaat dan semoga kita dengan mendengarkan ceramah ini menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang selalu cinta kepadanya, dan semoga kita bersama beliau di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa, mohon maaf yang tiada batasnya. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.